Saya selaku Pengerusi Mawaddah pada petang ini mengucapkan selamat Hari Raya Zahir dan Batin. Al-Badru alaina fantafat minhu al-buduru mislahu zikama ra'ayna qatu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wawali anta misbahu sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muhayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wali al-hasanati ya rafi'ad darajati kafir anni ya zunuba waghfir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ghafarul khataya wa dzunubul mubiqati anta sakarul masawi wa musiru asawati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimu syiri wa afa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'an bi jami'is solihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatullahi tarsha adda tahri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ala Muhammad. Sedang bermalam si awan petang berarak di celah pohon cemara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam mawaddah. #inspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasma, cuaca yang indah, walaupun hujan tapi masih lagi berhenti. Kawasan yang indah, memang cantik, macam rekreasi tempat. Jadi berenang dan saya tak pernah. Okey, saya selaku Pengerusi Mawaddah pada petang ini mengucapkan selamat Hari Raya Zahir dan Batin, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis pada petang ini, Cikgu Rozia Sapa, dan juga kepada tuan rumah Tuan Haji Aziz dan Puan Haja Rupiah selaku SU Mawaddah yang telah memberi kebenaran. Sebenarnya kita hari itu merancang selepas kita bertadarus, kita merancang berjamuan raya di Balai Raya. Tapi bila dah berjalan dah 52 rumah rasa saya tak sampai makan puasa yang puasa berberkat. Saya ucapkan selamat Hari Raya saya lagi ada 3 ke 2 hari lagi jadi bila dipikirkan nak buat di Balai Raya, perancangan kita seawalnya, tapi atas permintaan Puan Rupiah dan Puan Rumah Tuan Haji Aziz, dia kata dia nak buat majlis kat rumah dia hari ini, tukar masa 28, pergi hari ini 26. Dia minta kita berjamuan raya di tempat sini. Bermakna hari ini Mawaddah jangan terkejut, terasa kenapa pengurusi ini cakap lain buat lain. Saya tak nak nanti cakap terserua bikin kan. Cakap hari itu dekat masjid lain, dekat rumah lah cerita lain. Saya harap kena faham. Jadi ahli-ahli kena faham dengan keadaan semasa, faham keadaan atas permintaan Tuan Haji Aziz dan Tuan Rupiah. Nelfon saya kak, apa kata buat jamuan raya kat rumah dia. Saya ni, awak tak jawab, saya jawab, okey nanti awak tanyalah orang lain. Kalau Naib kata boleh, bendahari kata boleh, yang pentingnya bendahari dengan Naib. Orang lain saya cakap bawa aja, dia boleh tarik aja kan. Yang lain tu kadang-kadang ada masalah. Bendahari dengan Naib saya tu sekarang dia kena baca juga kan. Jadi dia kata boleh. Bila kata boleh, hari ni kita beraya lah di tempat yang indah. Saya pun tak pernah rasa, hari tu saya datang kahwin je kan. Tapi ni hari saya tengok memang cantik. Lokasi dia memang cantik, tempat dia memang baik. Kata dewan bukan dewan, tapi memanglah selesa pada kita. Dengan meja yang disediakan, dengan jamuan disediakan. Kata Haji Rupiah hari ni makan nasi Arab. Jadi hari ni kita garap. Arab ada, Melayu pun ada. Ada jamuan macam-macam, bubur apa, cendol pun ada. Cendol, 2 cendol kata saya. Duit tak boleh kakak. Jadi saya selaku Pengerusi Mawaddah mengucapkan terima kasih juga kepada Tuan Rumah kerana membenarkan kita berhari raya di rumahnya, menjemput kita dan kita berhari raya dengan ahli-ahli Mawaddah. Jadi jemaah-jemaah haji yang kita ranikan pada petang ni ada 2 pasang, iaitu Ustaz Zahab bersama dengan Ibu Normala, Cikgu Zul Kefri bersama dengan Normala Jaafar, iaitu Azmannya adik, Ibahnya kakak, Mida seorang, Asmuna seorang. Jadi yang seorang ni memang kita lagi sini seorang, tiba sana pun seorang, tapi kawan-kawan ramai. Jangan takut. Tiba sana kita serahkan kaki tangan kita semua pada Allah. Minta, jangan tak minta. Tiba sana jangan diam je. Patah tangan, minta. Nak datang berapa kali pun minta. Nak makan pun kena minta. Jangan kata nanti orang hantar makan. Jangan. Itu usaha kita untuk jaga kesihatan di sana. Kalau pergi awal lagi kena buat jaga kesihatan. Pasal hajinya lambat dan duduknya ramai-ramai. Keselesaan jangan dibaca. Itu bahagian masing-masing. Kalau banyak pun besar mana pun kau pergi travel, kalau tak selesa tetap rasa. Jangan kata nikmat Allah tu di mana-mana ada dan
Kalau tak dijemput, kita tak sampai. Bila kita dah dijemput, kita kena gunakan jemputan Allah tu pada diri kita. Allah jemput kita. Sama ada kita menunjukkan umrah, itu jemput. Tak jemput tak sampai kita. Panggilan Allah tu bukan suka-suka. Ya? Bukan suka-suka kata nak pergi je. Tak. Tapi niat kita kena ada. Jadi saya rasa inilah program kali pertama lah buat program Hari Raya di rumah secara besar-besaran dan Alhamdulillah terima kasih kepada tuan rumah, Puan Rokiah, Haji Puan Rokiah dan juga Haji Abang Aziz, iaitu saya punya pesan. Dan untuk pengetahuan semua, Haji Rokiah ni bukan sahaja besan saya, tapi dia adalah guru mengaji saya. Dia yang mengajar saya tentang ilmu tajwid, tentang mahfaz sifat huruf, dan dia memang bagi saya pakar dalam bidang tajwid. Dan apabila dia membawa mawadah daripada membaca Al-Quran kepada membaca Al-Quran, inilah satu peningkatan yang bagi saya sangat luar biasa lah. Pasal baca Quran ni bukan sekadar baca, dia tak nak berdosa membaca Quran, tapi dia bawa satu lagi level memperbaiki membaca Al-Quran supaya kita membaca Al-Quran kita mendapat pahala. Inilah dia program-program yang saya rasa banyak saya sebagai pengurusi masjid banyak belajar, sebab dia orang dah wujudkan nakibah. Bukan saja nakibah, dia menunjuk penolong nakibah. Bagaimana pembentukan dia, struktur, proses macam mana nak memperbaiki baca Quran. Tapi bahagian muslimin belum ada lagi. InsyaAllah kita mengambil iktibar supaya lepas ni muslimin yang diketahui oleh Tuan Haji Abdul Aziz yang pakar juga dalam bahagian tajwid untuk membentuk satu kumpulan muslimin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, insyaAllah. Mawadah bukan saja di bulan Ramadan, kita tengok dia susuli dengan bulan Syawal. Kita tengok bulan Syawal bagaimana dia orang susun majlis silaturahim. Kita bukan sekadar proses makan saja, tapi silaturahim yang dibuat dari rumah ke rumah. Kalau ikut Haji Cik Fah tadi cakap 52 biji rumah yang telah diziarah. Subhanallah. Dalam kaum lelaki tak mampu nak lakukan, itulah mawadah, kekuatannya, kesungguhannya, yang istiqamahnya kan. Cuma nasihat saya, bila dah makan ni, satu masalah dia, datang kencing manis, datang darah tinggi. Kita rasa yang menyusahkan terutama bagi jemaah haji bermula daripada sekarang, boleh jaga kesihatan, buat exercise, sebab kat sana bukan saja latihan fizikal tetapi latihan mental dan juga latihan emosi. Kat sana banyak kena sabar, insyaAllah. Untuk pengetahuan semua, masjid telah pun melakukan majlis Aidilfitri dan juga sumbangan bakal haji pada hari Khamis pada malam Jumaat. Dan alhamdulillah sambutan sudah menggalakkan, dan saya mengharapkan Mawadah terus memberikan sokongan kepada pihak masjid untuk terus membangunkan masjid, mengimarahkan masjid dan membuatkan lagi ukhuwah kita antar kita, menguatkan lagi silaturahim antar kita, insyaAllah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultan. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berhimpun untuk meraihkan majlis hari raya dan jemaah haji pada hari ini, ya Allah. Dari itu Allah, pemuliakanlah kami, ya Allah. Bahagiakanlah kami, berkatilah setiap rezeki kami, percayakanlah setiap kerjaya kami, kayakanlah kami dengan harta yang halal, buatkanlah iman kami dan terimalah segala amal-amal kebajikan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon darimu memakmurkan kesepakatan kami ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayangmu. Jauhkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jauhkanlah kami dari segala sifat mazmumah, hasad, dengki, fitnah,
lengkap puji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Ya, kami yang pernah semula. Terusnya persilakan Puan Hamidah binti Saleh. Alhamdulillah, kami yang mengucapkan terima kasih kepada ucapan terima kasih. Sesi bergambar dahulu pada pakar haji bersama dengan semua sekali ahli bawahnya. Silakan bergambar di hadapan. Okay, acara bergambar kita setting dulu.